Ketika itu, kita masih belum sedar betapa gembiranya perasaan ibu apabila mendapat berita kehadiran seorang insan dalam kandungannya. Walaupun belum ditatap muka, belum pun diberi nama, apatah lagi disentuh, namun kasih sayang ibu terhadap anaknya sangat mendalam. Ketika itu kita tidak perasan, ibu selalu berbual dengan kita, diusap-usap perutnya, dengan harapan agar anak yang dikandungnya ini akan menjadi orang yang berguna kelak. Kadang-kala, ibu tidak boleh berdiri lama. Kakinya lengoh-lengoh dan badannya sakit-sakit. Tapi dia cekalkan hatinya. Dia kuatkan semangat agar anaknya juga menjadi orang yang bersemangat kelak. Ibu bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Ianya satu keperitan. Namun suara tangisan menghilangkan segala kesakitan, mengukir senyuman lebar pada wajah ibu. Segala kepayahan dan kesusahan menanggung beban selama 9 bulan hilang. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabatnya, "Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layan dengan sebaik-baiknya?" Baginda menjawab, "Ibu kamu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibu kamu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibu kamu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ayah kamu." Wahai sahabat sekalian, sedar atau tidak, kadangkala kita sering menelefon dan berbual dengan sahabat kita lebih kerap daripada ibu kita sendiri. Sedangkan ibu sentiasa menanti dan rindukan suara anaknya. Ibu tidak mengharapkan kemewahan ataupun hadiah dari anaknya. Cukuplah jika anaknya itu dapat membuatkan dia tersenyum, seperti mana senyuman yang diukir ketika melahirkan kita dulu. Hargailah pengorbanan ibu yang takkan dapat kita balas buat selama-lamanya. Kami percaya setiap hari adalah hari ibu.